Sebenarnya geng, hari ini ialah hari jadi wife aku. Dan trip ke Sungai Golok ni sebenarnya bukanlah secara tidak. Kakak belah lah. Hai, Assalamualaikum guys, and welcome back to my channel. Okay, dalam video kali ini aku nak share dengan korang pengalaman aku pergi ke luar negara dengan cuma hanya dengan berjalan kaki. Kalau korang boleh tengok dekat video ni, so sekarang ni kita orang berada dekat immigration Sungai Golok, iaitu di seberang Thailand. Immigration ni dekat je lah, dalam walking distance dalam bawah 10 minit. So ni first time aku bawa wife dan anak aku masuk melalui pintu immigration ni. So let's go. Apa sendiri? Kenapa? Buat Minecraft. Tak boleh. Okay, kita dah masuk Thailand. Urusan di immigration ni sekejap je sebab kita orang pergi sana hari Isnin. So kat sana hari bekerja lah, jadi memang tak ramai pun orang ke seberang. Ada cuma siapa yang ada border pass. So yang border pass ni memang daily dia akan cross lah. Disebabkan oleh bot penambang Pengkalan Haram tu dah ditutup, so semua orang kena lalu kat sini je secara legal. Walaupun orang belah Thailand kerja kat Rantau Panjang ataupun sebaliknya, semua kena lalu immigration. Lagi dah mamat. Okey, mamat duduk. Duduk sini. Aduh. Okey. Lepas kita orang masuk ke seberang, so plan pertama kita orang ialah untuk cari motosikal sewa. So, kalau kat sini kau nampak banyak motor Gojek lah, apa beg sapu ke apa, tapi yang motor punya lah tak nak lah diorang bawa sebab semua lelaki kan. So tak nak lah dah bawa wife aku naik motor. Jadi kita orang plan jalan je terus keluar daripada pagar immigration ni. So untuk cari kat mana ada kedai sewa motor. So aku fikir macam kat sini akan ada kedai sewa motor lah, ada berdekatan ni kan, mesti ada punya lah. Cuma tak tahu kat mana, nak kena cari. Tapi masalahnya masa ni pula aku punya internet makin jauh makin menghilang. Masa ni aku pakai Maxis. Jadi internet wifi aku alhamdulillah masih ada. Dia pakai Celcom. Kat sini masih berfungsi. Jadi guna phone dia dulu untuk cari kedai sewa motor. Kalau tengok kat map tu, ada kedai lebih kurang 500 meter ke 800 meter daripada luar kawasan immigration ni. So kita orang ke sana lah. Sebelum ni aku pernah bawa wife dan anak aku masuk ke Golok, tapi melalui Pengkalan Haram tu. Sebelum ni tak haram lah, tapi by law dia memang tak boleh. Tapi dinormalisasikan di kawasan sepadan ni. Memang sejak dari dulu lagi macam tu. Tapi sejak ada kerajaan baru, ada kuatkuasaan undang-undang yang dikuatkuasakan untuk tidak membenarkan lagi Pengkalan Haram tu. Jadi semua dah ditutup lah. So, kali ni kita orang masuk secara legal dan rasa selamat sikit lah kan. Sebelum ni rasa takut masuk secara haram ni. So ni okey lah kali ni. Betul tengok. Mana depan lah. Ada sewa tu. Jadi selepas berjalan dalam lebih kurang 10 minit, sampailah kita orang ke kedai sewa motor yang paling dekat aku rasa dengan Jabat Immigration Sungai Golok tu. Dan motor kat sini pun motor baru. Mungkinlah kedai ni baru set up, aku tak pasti lah. Tapi aku tengok semua motor dia baru. Dan kat sini juga ada jual SIM card Thailand. Sepatutnya aku beli kat sini, tapi masalah dia aku tak beli. Aku terus dia ambil motor dan jalan. Kesilapan yang aku buat lah tu. Kita ikut tak apa dah? Ikut video tak apa dah? Atas 50 hebah. Tak, kita rekod video tak apa? Boleh. Boleh. Sebut nama Adam. Waktu
Harga sewa motor kat sini kalau tak silap aku yang dia bagi tahu tadi tu 250 baht selama 4 jam. Dan minyak perlu dibayar. So kalau aku guna minyak lebih, maksudnya aku dapat motor ni dalam full tank, aku kena pulangkan dalam keadaan full tank lah. Kalau tak nanti dia akan minta bayar tambahan dalam beberapa puluh baht lagi. So aku kena dalam 50 baht tu lepas tu. Lebih kurang dalam 7-8 ringgit jugalah masa ni. So total dalam 40 ringgit lebih macam tu. Lepas dah dapat motor, satu lagi kerisauan aku ialah sesat kat Pekan Sungai Golok ni. Sebab sebelum ni masa aku datang lalu pengkalan haram tu, kita orang sesat. Satu lagi lah dengan masalah bateri handphone habis, line telefon tak ada, minyak motor pun nak habis masa tu. Memang stres lah. So kali ni aku tak nak ulang kesilapan yang sama. Jadi lepas masa kita orang dapat motor, kita orang pergi cari SIM card. Sebab sebelum ni aku ada buat roaming Maxis. Aku dah bayar RM10, tapi rupa-rupanya Maxis semua provider SIM di Malaysia memang tak benarkan roaming untuk dekat area border tau. Maksudnya semua border lah, termasuk di Perlis, di Perak, di Kedah yang mana ada border, semua tak boleh buat roaming buat di kawasan terdekat. So dia ada radius beberapa kilometer lah. Yang tu korang boleh google lah. So aku rugi RM10 dengan Maxis. Lepas tu aku terpaksa pula beli lagi satu SIM card untuk guna sebagai maps kat kawasan Sungai Golok ni. Sebenarnya trip ke Sungai Golok ni tak dirancang. Aku memang balik kampung untuk ziarah family. Kemudian kebetulan pergi ke Rantau Panjang. Lepas tu masa tu pasport terbawa pula ada dalam kereta. So kita orang teruslah masuk. Dalam beg aku kebetulan pula lagi ada 2,000 baht baki daripada aku ada business trip ke Thailand beberapa bulan sebelum tu. So kat sini kita pakai duit tu je lah. Jadi 2,000 baht ni cukup lah kita nak cari makan-makan kan. Tak adalah macam nak beli-beli souvenir ataupun yang macam rautan buatan tangan tadi tu. Sekadar nak pergi makan, beli burger 7-Eleven tu boleh lah. So aku tak adalah explore banyak sangat. Just pergi cari kedai-kedai yang mana popular je lah untuk cari sarapan pagi ataupun makan tengah hari. Yalah, dah siap lah tu. Kalau gitu lah. Tak lagi kan? Cakap lah, cakap. Kau tak buka tapak dah ni. Kau tak buka tapak dia. Saya suka Thailand yang Dah buka tapak. Pegang kali lepeh. lama lah mati. Saya pergi belakang tak tengok masjid dia macam mana. Nantilah dia jalan lagi. Dah pusing-pusing kawasan Sungai Golok ni dan hampir sesat. Kita orang decide untuk stop kat satu kedai ni. Ni random je, tak google pun. So kedai ni ada jual makanan laksa Thailand dan juga ada nasi campur. Aku plan nak makan laksa Thailand je lah. Akibat terlalu excited, wife aku terus ambil laksa siam ni dan beberapa ulam-ulaman dia. Tapi aku kita orang decide untuk ambil satu makanan je lah. Sebab lepas ni mungkin aku nak cari makanan heavy macam nasi ataupun apa-apa je lah untuk lunch. So laksa ni kita ambil satu set dan share je. Untuk anak aku pula dia tak ada nak makan lagi pagi ni. So just minum je lah.
Saya tak apa nak makan ni. Timu tu. Baik. Telefon baik. apa? Baik. Minum. Nak makan semut ni. I hate Hai, it. tak baik. Tu kat bagi tu. Terima kasih kita. Tak sama-sama. Bukan sama-sama, cakap terima kasih. So masa ni aku memang tengah bengang gila dekat Maxis sebab aku tak tahu pun yang roaming tu tak dibenarkan untuk kawasan border. So bila sekarang dah tahu, jadi aku faham lah. Jadi aku ingat so duit aku dah burn lah RM10 macam tu je lah. Sebab yang aku beli ni ialah prepaid je. Dah tak ada rezeki dah kan, nak macam mana. Si roaming tak jadi kot Thailand. Dia kena makan kau. Jadi akibat frust dengan roaming Maxis tu, aku decide untuk terus beli SIM card. Aku sangka dia dalam RM20 macam tu. So masuk dekat handphone kedua aku, terus buat hotspot dan dapatkan maps. So lepas tu selamatlah perjalanan kita orang untuk hari ini. Jadi lepas pada makan, macam biasalah kita orang cari 7-Eleven untuk cari makanan untuk Muhammad dulu. Sebab kat situ ada burger yang dia suka tu. So pastikan halal kat 7-Eleven Thailand tu dia bercampur. Tu dapatkan burger yang ada chop halal. Hai, apa ada dua lagi ni? Oh, macam ni. Bayar pakai 7-Eleven, pakai touch and go lah plan ni. Selepas pusing beberapa minit, jumpalah kita orang satu 7-Eleven yang agak besar juga kat Sungai Golok ni. So kalau kat sini sebenarnya ada dalam 4 ke 5 7-Eleven kot. Tapi ni antara yang besar lah. Kalau pergi 7-Eleven yang besar ni selalunya barang dia banyak. Itu je lah yang kelebihan dia. Kalau yang kecil ni dia tak banyak pilihan. Jadi kat sini aku nak cari macam burger untuk anak aku, roti cheese tu. Lepas tu dia ada satu nasi yang dimasak dengan ikan tu. Yang tu yang sedap. Korang kena try yang tu. Memang jadi lah dia, memang sedap lah. Pekerja 7-Eleven kat sini pun majoriti memang Muslim lah. Sebab ni sempadan kat Sungai Golok ni memang ramai Muslim. Aku rasa terpakai juga untuk sempadan-sempadan di kawasan lain pun, macam Petani, Rasa Betung mungkin tak lah. Tapi kebanyakan kat dekat Sungai Golok ni memang orang Islam, dah boleh bercakap bahasa Kelantan lah. Ni makanan anak tu. Ni kita tak kan? Tengok ada dia duduk. Dia nak nasi jagung dengan apa rasa? Wah. Wah, lepas stok buang nasi. Si ikan tu kasih daging. Jagung. Tapi memang kena custom lagi. Ya. Terang bawa lah, kena bayar. Pada beli tiket flight lagi Thailand. Ni yang abang selalu makan. Dah, tu jeruk je. Ni bawah ni. 24. Lupa dah halal. Okay, jom. Anak. Burger tu kan bukan yang roti kepik kan? Dia kata nak ni. Kan nak Tu roti. lah, kecil. Pedas ke? Sebenarnya geng, hari ini ialah hari jadi wife aku. Dan trip ke Sungai Golok ni sebenarnya bukanlah secara tidak sengaja. Soalnya aku memang dah plan sebelum ni lah. Jadi aku buat pasport dan duit yang 2,000 baht tu memang aku ready kat untuk perbelanjaan kat sini. So kita masuk ke sini,
Aku plan nak bawa dia selepas pergi satu kafe, minum kopi dan sambut hari jadi dekat situ lah sebenarnya. Okey, yang ni nak pergi. Pagi bila? Sekejap lagi dah. Jalan dulu. Nak abang yang nak tahu? Tak tahu, dia pun duduk benda di balik. Kita kan ada internet. Tolonglah. Tak, abang nak. Orang saya? Dah kasih. Lokal ke bang? Kalau ni datang ni habis gagal juga. Tak apalah. Nanti tengok kali ketiga perfect. Di situ macam benda baru ya kan? Masih ini dia. Dia dah awak-awak ni. Ada apa? Oh, ada awak. Dia 82 sini. Tak ada orang. Yang awak riak tu kan? Saya agak rekod lah ni. Masih. Orang cakap dia lapang ke? Dia lapang tak payah makan komok lah macam benda lain. Tak nak lah. Oh, dah. Selepas lebih kurang 15 minit pusing-pusing pekan Sungai Golok ni, sampailah kita orang ke kafe yang dituju. Kafe ni halal lah, ada certification dan pekerja dia pun semua Muslim. So kita orang datang awal, lebih kurang dalam pukul 10 pagi. So memang masa ni tak ada orang lagi. Tempat ni agak cantik. Okey lah, tapi dia ada buat hiasan-hiasan Santa Claus masa ni. Dia bulan 12 kan, ada sambutan Christmas. Ada yang ni tak? Ya, ada yang ni, ada. Dia ni ada gas tak? Soda. Soda tak ada. Ada. Yang orange lah. Gini. Kalau soda ia ada gini. Oh, yang ni. Tapi dia tak ada tapi kopi boleh masuk shot ni lah. Boleh shot kopi tak boleh tambah. Oh, tak apa. Okay, tak apa. Betul. Orange. Orange Orange. Aku kau berapa? Medium tu. 11. Tak. Tak ke ni dia? Tak ke? Tak. Tak. Lepas tu nak ais ke? Ais. 9 ke 11? Baik. 10 lah sekarang ni. Ni waktu Malaysia. Thailand waktu dia pukul 10 je. Thailand pukul 10. Pukul 10 Malaysia. Selepas kita orang selesai minum kopi kat kafe ni, kita teruskan perjalanan mencari kedai untuk lunch. Jadi aku pun belum makan lagi untuk hari ni. So plan nak cari makanan siam yang rare sikit lah. Terus pusing dulu, tak tahu lagi nak pergi kedai mana. Kalau nak pergi kedai yang Kak Aming cadangkan dulu tu, dah pernah pergi, yang nama dia kedai Jirapan tu. Jadi tak nak ke situ lah untuk kali kedua. Kita try cari kedai lain dulu. So pusing-pusing dengan motor ni kejap. Selalu je? Lagi lah, kita makan benda lain. Okey je. Makanlah, tanyalah benda lain. Suka. Oh, ni Honda. Apa ni?
apa? Ada Honda lain pula ni. Memang. Ini motor nak tahu tak apa. Oh yang ada. Nama main skuter. Kau lama je pakai tu. Okey, terus. Awak tahu apa pasal ni? Lepas dah pusing-pusing, kita jumpa pula kedai mini Big C ni. Kalau kat Bangkok, Big C ni besar lah. Tapi yang ni version mini punya. Aku tak tahu apa beza dia dengan 7-Eleven. So kita orang try masuk dulu. Aku tak pernah pergi lagi kedai ni. Yang Big C yang betul-betul kat Bangkok tu pun aku tak pernah pergi. Tapi kebetulan ada kat sini, aku try masuk lah, tengok apa ada. Buka. Buka lah. Tengok air dia. Ha? Tak big lah. So kat dalam ni lebih kurang macam 7-Eleven juga. Cuma dia tak ada produk yang macam CP Burger yang viral kat 7-Eleven tu. Jadi benda-benda lain tu macam biasalah, snacks. Macam tempat kita jugalah. Tapi aku rasa ada macam buah-buah juga kat sini. Ni hampir sama lah. Tapi mungkin harga lagi murah dekat 7-Eleven. Aku tak sempat nak compare harga. Kenapa? Oh, Mama tak sengaja. Jantung ayam. Jantung ayam. Dia angry at you. Tutup muka dia malu ni. Kenapa? Awak langgar dia. Dia baru terfikir nak marah. Abang ayam macam tu. Sekejap lagi. Nanti kering. Naik motor kan. Kita ada barang ni hangat lah. Ada macam kerepek tu beli ada. Rasa nak pergi duduk kat sini lah. Ada dah sakit. Oh ni dry, bukannya ni. Bukan yang macam jelly, mango jelly. Ni mui ni apa orang lorong ni masuk? Ada tak ada. Tu sabun. Dia apa yang lebih daripada 7-Eleven kalau gini? Kat kita lah. Ni kafe yang kita pergi tu. Tak, ni dia marah saya. Saya tak nak kawan dia dah Ya. Sudah. Dia gaduh dengan Mama. Tak baik. Tapi tadi dia buat ini sialah. Kan tak sengaja. Yalah kalau dia tak nak kawan saya. Kalau dia pergi. Macam mana ni buat lagi? Pasar lah itu. Abang baik. Cat. Buat dua ni sambut Christmas padahal Islam. Negara kita. Dia bukan mungkin kedai. 2,000 years later. Duduk mana tu? Sini. Ada kipas. Situ lah. Macam abang ambil? Dia nak tu. Dia nak kursi duduk. Dia nak kursi duduk. Tak apa? Oh. Baca mana? Ha, tiga. Ni baca mana juga? Malaysia Thailand. Melayu. Live water. Bagi air. Ya. Dia apa pun dia.
Banyak menu samping kan. Ni dia. Tengok. Ni mahal. Lenzak. Apa dia? Lenzak. Untuk lunch hari ni aku order ketam masak cili, chicken wings bakar. Lepas tu aku tambah sayur kerabu mangga. Dan lagi satu aku order ikan tilapia bakar yang disalut garam tu. Yang tu paling sedap lah. Aku tak pernah rasa ikan bakar masin, ikan bakar garam sedap ni. Lepas tu fresh pula tu. Aku suggest siapa-siapa yang pergi kena try. Harga dia berpatutan lah. Memang jadi. Tapi ketam tu memang pedas lah. Pedas gila lah. Seriously, berpeluh aku. Apa tengok dulu set. Lepas tu baru tahu ayam. Kalau okey lah kalau nak sekarang tu. Ketam daging bakar, kerabu mangga, terus kerabu. Menu dia banyak sangat ke. Aku tak tahu nak order mana satu. Tapi aku pilih lah. Memang banyak gila. Kedai tak adalah besar sangat. Tapi dia punya menu kau tengok lah. Bermacam-macam jenis makanan ada. Pening dia buatnya. Rasa. Oh, ikan tu ada? Ikan ada? Ada. Ikan tu ada? Ikan pasir masin tu? Ha? Itu playground tak baik. Untuk baby je. Nama dia bagus lah. Kita tengok. Jalan. Pergi depan abang. Oh, sini. Sekejap. Saya tahu. Sini lah, ikut sini. Sini ya. Tahu tak? Tak baik. Ada yang macam ni. Kat mana? Oh, baby. Ni awak dalam kedai ni. Abang ambil gambar awak kat kedai. Ronam. Okey, Mei. 1, 2, 3. 2, 3. Baik. Awak balik. Sekejap. Saya badan belakang. Tak mau. Sakit abang. Kena dah. Happy birthday to you. Ni anak dia macam ayah. Tak dah sekejap lagi. Dah. Abang ada kan? Mei, botol. Arif. Nak tengok jalan kan? Tak ada, jumpa dah. Berapa minit? Selepas selesai makan tengah hari, lebih kurang dalam pukul 1 lebih macam tu, kita orang plan untuk balik lah. Plan untuk cross border semula, nak hantar motor dulu. Dan it's been a very exciting journey. Memang seronok a short trip macam ni. Nanti kita orang akan repeat balik lah. So sebelum balik, aku bawa wife dan anak aku pergi dulu 7-Eleven terdekat untuk beli bekalan-bekalan dulu, macam teh ais viral, burger-burger kan. Dan lepas tu terus hantar motor dan cross border. So itu saja video aku untuk kali ni.
Terima kasih sangat-sangat pada korang yang menonton video ni dari awal sampai habis. Thanks for watching. Dan ini sangat memberi aku motivasi untuk aku buat video lebih banyak. Dan juga nak upgrade aku punya equipment for nak bagi korang the best content. So kalau ada apa-apa improvement, korang boleh komen je kat bawah. Jangan lupa like, subscribe dan share video aku. So see you in the next video. Assalamualaikum. Cubalah, tak ada barang tak ada. Cuba dulu. High protein, kolagen. Tak ada, ambil jagung je. Oh, pegang, kita cari dulu. Dia ambil item awak tak? Jamu je ada dah. Try lah. Bawa ada. Ni jagung tu. Boleh sedap. Yang ni kan butter. Ni senang makan tapi saya tak nak butter dia, okey je. Sama je tu